Baik. Tuh. Apa? Kita kelas yuk. Kita kelas. Hujung jom. Kita kelas yuk. Ni, hampa tengok dulu line clear tak clear. Kalau clear je, hampa ikut pintu belakang cukup. Asal aku tengok. Clear tak? Dah clear. Clear cara jadi ya, jom. Apa lagi? Ya. Betul bawa. Betul bawa. Lega weh, penting lah. Aku tak kena kelas tu, tak tumpah tak faham. Cikgu tu kalau tim ngajak. Tua. Tapi aku ni buat penting kelas. Takkan satu bola tak kenal aku. Aku benda tak. King penting. Game penting. Tak apa lah. Sekarang Ni, kisah aku cerita something apa ni. Aku dah tak kuacing seorang perempuan ni. Tong ni perempuan. Ish. Orang kan jumpa ni. Report sini, report sana. Ni kalau kantoi. Ish. Buat dia buat apa? Dia tak buat apa ya, tapi aku tak puas hati dengan perempuan tu ni. Itulah budak Fuah kamar dia. Acah banyak ni. Tu lah pasal. Ish. Tambah-tambah ni, hak seorang tu, hak pengawal tu. Aku dah report aku pasal rambut panjang. Oh ya. Oh. Ish, tak boleh ni. Dekat rambut panjang, rambut angkaran tu. Oi, cerita bab rambut ni. Apa botak kat barber tu, kat baling. Pak Karim. Uish. RM9 sini. Dah ringgit. Oh, nanti bila-bila free apa pian, mana orang kaya, RM9 Boleh sangat orang nak ringgit tu. Boleh nanti kita try? Boleh. Bang, kenapa abang tak masuk kelas lagi ni? Budak ni lah aku cerita tadi tu. Tengok ni. Oh. Sabut lah aku tengok. Budak ni kan. Dah lah baju. Hudung ke lebih. Han nak suruh masuk kelas. Han siapa? Han formal lah. Kelas kami ke kelas hang. Kami tak kacau hidup apa kan? Piblah. Semok. Saya minta diri dulu bang. Palu. Biar. Sekarang baru 10.20. Waktu raya dia pun belum lagi. Mesti pun penting. Aku kena cerita cikgu ni. Jom lah. Cikgu lah. Assalamualaikum cikgu. Salah Izmir. Saya nak buat laporan pasal Ponteng cikgu. Oh, kes Ponteng. Okey, awak tahu ke pelajar kelas mana? Saya tak tahu tapi saya kenal saya cam muka cikgu. Okey, kalau macam tu jomlah. Kita pergi cari pelajar-pelajar tu. Boleh? Boleh je? Okey, jom. Oh, kelas ni ya? Jom kita masuk. Assalamualaikum Cikgu Afifah. Maaf ganggu. Boleh kami masuk? Sebenarnya saya mencari pelajar yang Ponteng kelas. Okey, pengawas tolong tunjukkan cikgu. Oh, tiga yang di belakang tu. Yang di belakang tiga orang tu, ada pelajar nama Adam? Ada nama Adam? Dah. Okey. Yang lagi dua orang tu? Bangun. Tu macam mana ni? Mau lagi. Okey, jumpa saya sekarang di bilik disiplin. Alah, boleh sikit. Okey, terima kasih Cikgu Afifah. Budak ni rasa ni. Asyik lah. Sakcik. Weh, macam mana ni? Budak orang marah ni. Orang marah kau buah. Weh, nak benda tu budak ni. Nak, kita dah lah kalau buat dengan bola. Masa IP lah. Risau pun. Jangan tak takut ni. Tak takut. Aku Gila. fighter lah. Ya, betul lah. Aku jawab ke bola kena aku. Betul je no? Wah, oh ya. Silakan. Wah. Wah, aku ya. Wah, ya. Ni aku borang-borang. Ish. Weh, hang tunggu balik semua ni. Aku bagi kat mak settle hang. Buat apa ni? Buat nasi tu. Nanti. No. Tak ikut kita man. Mak ah. Mak. Tengok aku rasa bagi mak cerita benda ni noh. Bagi dia tahu sikit apa yang kita kena dulu noh. Jom. Jom. Cerita mak. Cerita mak. Cepat ni. Eh, geng. No geng. Eh. Cek Aku nak cerita something apa ni? Ni, hampa kena Puan Izmir.
Ismail. Aku cukup tak puas hati dah. Tadi aku dia 28. Oh, yang penawah tu lah. Aku duk asal aku juga rumah. Dah tu. Perangai macam boy. Tak puas hati tu. Takkanlah kata akan ke. Nak cakap kan. Kantoi lah budak tu cerita. Tu ni tak amat. Tapi aku Kami kena tangkap kat kelas. tapi hampa takkan tak kenal aku. Aku king boy. Dia konten lah. Kami semua tahu ni. Aku duduk sekolah ni 5 tahun. Mana pernah kantoi penting. Eh? Main tanda. Tak boleh. Tak puas hati aku. Ni semua punca dia. Kalau tak ada dia tak repot. Takkan tu lah sini. Mok. Kan di sana Mok. Mari ni kita settle dah. Dalam ni macam Ipai kenal macam sama Cik Spiro tu. Bagi dia tahu ni. Tu malam ni senang cerok on lah. Tak biasa no. Bagi dia rasa ni macam dia Gila. Jom kami mau balik sekolah nak mandi ni. Jom gerak dulu no. Malam ni jumpa ni. Ni. Jom. Jom. Okey. Semua boleh ke belakang. Jangan seorang kat tengah. Aduh. Lagi aku kena. Wow. Nampak abang masuk kamar ni. Dia kau rumah. Aku suruh belakang kan. Cegah lah. Oh. Semeh, bangun. Dia nak buat apa? Ya, man. Apa? Stand sama Semeh. Ya, stand tu apa bang? Hang ni kau bingai sangat je stand pun tak tahu. Tak boleh masuk asrama. Cepat tunjuk. Oi. Ni hang tengok ni jet stand je no. Ni, sini. Nampak tak? Hang faham tak? Faham bang. Hang faham buat lah. Buat elok lah. Oh lagi. Ni tu orang ni. Tak payahlah duduk ketak-ketak. Duduk dah betul-betul. Ish. Aku dengar hang dah kacau batch kami. Batch form 5. Hang nak tipu batch kami. Ya, tak apa bang. Kan good. Cakap elok. Mok. Hang nak cerita ke hang nak depa ni yang cerita? Kalau depa ni cerita hang boleh sakit. Aku dah lama tak buat orang ni. Bangun. Oh, hang cerita kat guru disiplin. Hang boleh. Mai kat sini hang takut pula. Bawah lagi. Ish. Hang sampai aku bangun. Hang tahu tipu kan? Hang cakap lah apa hang tak puas hati dengan kami. Hang nak kacau kami. Hang tahu tipu Azmin. Hang cakap apa kat dia ni tadi? Kat sekolah tadi. Ni dia ni. Cakap apa? Cakap apa bang? Cakap molek Azmin. Cakap je lah. Ngaku je. Hang makan kepala ha. Aduh. Ubah. Ya. Boom. Aduh. Salah. Mak, situ mak. Mak, nama. Mak. Dia lembik. Kau nampak oi. Ni akibat apa kacau batch form 5. Diam kau ha. Ish. Action. Aduh. Ismail okey tak? Azmin. Abang. Teruk ni. Kita pergi ke mak aja. Assalamualaikum ibu. Ibu. Adik kena buli ibu. Adik kena buli sebab adik lapor kata adik perponteng ibu. Adik nak balik ibu. Okay ibu. Nanti ibu cerita kat pada ibu. Bye. Assalamualaikum ibu. Jafar, kamu telah melakukan satu kesalahan iaitu memukul dan membuli pelajar-pelajar di asrama. Betul atau tidak, Jafar? Ya tuan. Tapi bukan saya yang mula dulu. Kawan saya yang ajak. Saya ikut je. Jafar, itu bukan satu alasan. Kamu sedar tak tindakan kamu mencederakan orang? Pengawas ada hak untuk rasa selamat di sekolah. Jafar, dia macam ni. Perbuatan memukul, menumbuk, membuli rakan-rakan ini
adalah satu kesalahan juvana. Yang mana kes ni akan boleh dibawa ke mahkamah. Kamu faham atau tidak ni Jafar? Saya minta maaf tuan. Saya tak fikir panjang masa tu. Jafar, ayah sangat kecewa dengan tindakan kamu. Kamu bukan saja memalukan diri sendiri, tapi malah memalukan keluarga. Kamu mesti bertanggungjawab atas apa yang telah kamu lakukan, Jafar. Okey, macam ni Jafar. Terlebih dahulu kita akan mengambil semua keterangan-keterangan statement rakan-rakan dia dan dia sekali. Kemudian kita akan mengambil juga keterangan pengadu sebagai mangsa. Dan kita tengok macam mana kita sebagai polis mengambil tindakan selanjutnya. Baiklah tuan. Saya faham. Perbuatan buli bukan sekadar salah di sekolah, tetapi juga boleh dianggap sebagai kesalahan jenayah. Pelaku boleh dikenakan tindakan undang-undang. SMKTP. Kami Encik Buli.